Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita bercakap slow and steady sikit sebab perut lebih kenyang baru lepas makan. Tengah makan dia sampai. So musim X-Max guys. Musim X-Max. Hari ini bersama saya sebuah jentera yang kita gelarkan sebagai jet ski darat, iaitu Yamaha X-Max 250. Tapi jet ski ini telah diubah suai daripada 250cc menjadi 437cc. 437cc guys. Kenalah terima kenyataan tu guys. 437cc geng. Dan exhaustnya rasa macam by Mansheng juga kot. Exhaust Atan Poi. Jadi motor ni hari tu dia dah datang, tapi dia pirit. Dia ada leaking sikit. Jadi hari ni dia dah buat balik. Issue powered by Air-Racer Mini X. Kena gosok sikit bagi dia behave. Jangan dia buat hal lagi. Okey. Jadi motor ni enjin dia diubah suai oleh Mansheng Motor. So selalunya Mansheng Motor memang tak padu. Adalah 0.5% lah yang kurang padu tu, sebab nak bagi selamat. Tapi biasalah, barang modi ni tak pernah tahan lama lah. Orang senang cerita kan. Modi ni memang tak pernah tahan lama. Tetapi ada yang tahan lama juga. Apa pun, kita tolak masuk dulu motor ni. Kita nak set up dulu. Korang layan sedikit kita punya proses tuning. And then harap korang enjoy lah the video. Okay, kita jumpa sebentar lagi. Stay tune.
Alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune motor ni. As usual tak behave. Gitulah, talk dia memang tak behave. Sakit pinggang. Semalam baru pergi mengurut kerusi Ogawa. Lepas tu hari ni sikit pinggang balik. Macam gitulah cerita dia motor ni. 437. Power dia mantap. Korang tengok dia punya respon macam mana kan. Tapi tadi mula-mula sebelum tu dia ada bunyi tak, tak, tak. Dia ada bunyi knocking tadi. Gaya-gaya macam compression tinggi. Jadi tengok api ignition dia tadi kita adjust pun nampak gaya macam tinggi. Tapi sebenarnya saya seram sejuk. Bukan seram sejuk macam mana, risau lah kalau untuk owner yang main CR tinggi-tinggi ni untuk lock highway jauh-jauh memang not recommended. Kalau nak kejar power, ketahanan, dia macam dacing. Korang tahu dacing? Jadi bila berat sebelah horsepower, kalau nak cari power dia berat, ketahanan akan turun. Jadi bila beratkan belah ketahanan, power dia akan kurang. Dia macam tu lah. Dia tak ada dua-dua tu. Dacing tu takkan naik dua-dua sekali. Dia macam tu lah. Jadi kalau nak buat power ada, ketahanan ada, sarunglah enjin motosikal yang lain. Sarung enjin T-Max ke D-Max pun tak laju. Dan sarung SADV pun tak laju. Sebab dia buat kepada comfort dan ketahanan. Jadi kalau nak pergi kepada power, masuklah enjin 4 dapur 1000cc R1 ke RSV4 ke Ducati Panigale ke Penimpala. Jadi tanpa melengahkan masa, saya pun dah belum mengantuk. Kita pergi kepada horsepower yang terhasil adalah sebanyak 44.58 horsepower. Super power papa. Jadi 44.58. Saya dah bagi hint tadi kan, saya cerita tahanan akan kurang, power tinggi. Maknanya motor ni power tinggi. So 44.58 saing-saing dengan motor Manseng yang first buat drag race dulu. Tapi ni pakai exhaust cutting standard. Kalau dia pakai exhaust open mungkin 45, 46. Kemungkinan lah. Jadi apa pun padu. Jadi kita nak hantar report dekat Manseng. Tengok macam mana apa dia punya reaction ke no reaction. Tak tahu. Jadi kita akhirkan video kita kat sini, tamatkan video kita kat sini. Kita berjumpa lagi di lain hari. InsyaAllah ada lagi lain video. Sebab ada lagi sebiji. Dia nak hantar ni, ada lagi sebiji. Jadi kita tunggu X-Max lagi ke video akan datang, X-Max lagi ke ataupun motor lain. Jadi sama-sama kita nantikan. Alright. So saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Comeback dan juga DeFi Daniel Lab and the team. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi jaga kesihatan, jaga keselamatan, jangan laju-laju atas jalan. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.